Kita Abang pergi beli dekat ke TikTok. banyak gila negara, rasa cookies kat setiap satu negara. Macam hancur je kan. Nama dia Kubit. Abang beli ni sebab owner dia kata dia travel ke luar negara untuk buat biskut ni. Better be sedap. Tapi macam hancur lah. Satu ni RM35. And kita bawa balik satu rasa yang Okay, gempak ada yang gila. pecah tapi tidaklah sehancur mana. Tengok tak isi dalam dia. Isi dalam dia dalam 1/3 daripada pack ni. Hampir separuh. Apa ni cookies dia. Nampak macam cookies biskut raya biasa je. Overall rasa dia okey lah. Tak adalah sedap sangat. Tak adalah tak sedap. Rasa dia biasa. Biasa-biasa yang okey lah. Kita rasa lagi satu Dia tak kering sangat. Dia tak moist sangat. Dan dia tak manis sangat. Mungkin kalau compare dengan Famous Amos, dia lebih kurang tekstur Famous Amos. Tapi abang lagi suka Famous Amos sebab Famous Amos bau dia lagi buttery atau wangi. Ini dia ada macam bau-bau kepam-kepam sikit. So kalau kita tuang dalam mangkuk, banyak jugalah yang hancur. So banyak ni 300 gram. Dia sedap-sedap biasa. Nothing special lah. So kalau kata nak travel di negara untuk dapat biskut macam ni, bagi abang dia kena travel lagi kot. Dia kena travel jauh lagi. Sebab abang rasa orang yang tak travel sebanyak tu negara pun dia boleh buat lagi sedap dari ni. Ni macam mass production punya cookies lah. 7.2/10. Boleh beli. Nak makan sedap je. Untuk repeat tak.